Ni gudang pertama dia. Saya rasa berkeluasan dalam 60 kali 150. Okey. Bukaan yang ni dia terbuka ya. Gudang besar ni terbuka. Bukaan yang ni saya rasa dalam 60 kaki. 60 kaki dan memanjang ke belakang dalam 150 kaki. Ya, tinggi saya rasa dalam 20 tinggi sampai 20. Tak sampai 20 kot. Saya rasa dalam 18 kot rasanya. Tapi muat trailer lah. Okey, lepas tu ada kawasan berbumbung tepi lebih kurang dalam 30 kali 20. Lepas tu ada tanah yang ni berkeluasan dalam 80 kaki sana. Lepas tu dia menyerong sikit. Saya rasa dalam 100 kaki lah. Okey. So dan ada satu gudang kecil berkeluasan dalam 40 kali 60. Gudang tertutup lah, boleh kunci. Okey, yang ni gudang besar. Dia betul-betul dalam 50 meter, dalam 40 meter daripada jalan utama. Boleh nampak kereta lalu lalang. Okey. Alright. Okey, gudang tertutup. Okey. Lepas tu ada ruang belakang sikit. Okey, tiada elektrik lah. So kena register sendiri. Dan dia buat toilet, baru buat toilet tapi belum siap lagi. Okey, so kena cuci lah. Tak ada lantai simen tapi kena cuci. Okey. Ni ada toilet. Belum siap lah. Alright, so ada dua jalan masuk dan tu boleh, yang tu boleh. Dan di belakang ni pun ada jalan. Kalau tak nak ganggu orang ke depan, boleh ada lalu jalan belakang dan buka pintu belakang tu lah. Alright, sangat-sangat luas. Gudang yang sangat-sangat luas. Okey, boleh buat store. Alright, kita ke gudang kedua. Ini dalam gudang kedua. Lebih kurang dalam saya rasa dalam 60 kali 40. Dalam 1008 kot. 9 kali 424, 2800 kot. Okey, ini gudang tertutup, tiada elektrik, tiada ni lah. So siapa ambil, siapa yang sewa kena masukkan elektrik sendiri lah. Okey, lantai dah simen, cuma kena cuci lah. Sebelum ni dia buat tempat simpan baja. Alright. Belakang tertutup, tak ada ni. Cuma ada satu pintu sliding lah. Dua pintu sliding. Sliding ke engsel buka. Sliding rasanya. Alright. Okey. Ni tanah depan. Okey, itu gudang pertama. Ni okey.